Sepanjang minggu-minggu panjang operasi Roaring Lion, IDF dan Tentera Amerika Syarikat telah mengeluarkan banyak rakaman serangan ke atas peluru berpandu balistik, UAV serta tentera laut dan udara Iran. Hari-hari ini akan segera berakhir dan kami akan terus berjuang dengan segala kekuatan kami melawan negara-negara pengganas dan sudah tentu juga terhadap orang-orang pengganas. Penilaian pada akhir operasi Roaring Lion adalah bahawa Iran masih mempunyai antara 1,000 hingga 1,500 peluru berpandu balistik yang tinggal. Iran masih mempunyai simpanan senjata yang besar yang masih boleh digunakan dan Amerika Syarikat serta Israel dalam peperanan dari 28 Februari hingga 7 April nampaknya hanya berjaya memusnahkan 30% keupayaan peluru berpandu Iran. Jadi, ia memang satu kemunduran bagi Iran. Tetapi Iran jelas sekali, seperti yang kita lihat daripada serangan semalam ke atas Israel, masih lagi aktif dan beroperasi. Sebahagian daripada peluru berpandu itu masih boleh diakses oleh rejim Iran, tetapi yang lain pula tertanam jauh di bawah gunung. Secara mengejutkan, sebelum ini kita telah belajar satu lagi perkataan dalam bahasa Ibrani, iaitu penyumbatan terowong. Banyak bom dijatuhkan ke kawasan-kawasan ini dan memang menyebabkan runtuhan serta gelongsoran abu bersama jumlah abu dan batu yang sangat banyak. Kita dapat melihat pelbagai pintu masuk di tapak-tapak bukit. Semuanya yang sebelum ini tertutup, kini terbuka lebar. Jadi segala yang ada di dalamnya tidak terjejas. Keupayaan Iran untuk melancarkan UAV mungkin juga telah terjejas, tetapi ia tidak hilang sepenuhnya. Semata-mata berdasarkan sumber terbuka dan laporan yang kita semua baca dari pelbagai jenis sumber, Iran masih mengekalkan keupayaan drone yang mencukupi. Drone-dronenya dan pengeluarannya tersebar di seluruh negara. Ia juga berkos rendah, dihasilkan dengan cepat. Ia terus menghasilkan keupayaan ini walaupun semasa gencatan senjata yang kononnya ini. Selain daripada menyerang senjata itu sendiri, Israel dan Amerika Syarikat telah menyerang tapak pengeluaran peluru berpandu dan UAV sepanjang minggu-minggu operasi yang panjang yang menyukarkan pihak Iran sekurang-kurangnya pada peringkat ini untuk menghasilkan yang baharu. Kami telah melumpuhkan lebih awal mesin pemusnah rejim Iran. Kami telah menjauhkan ancaman itu daripada kami. Tentera darat Iran juga telah mengalami tamparan hebat. Tentera udara Iran yang sebenarnya tidak menjadi ancaman sebenar telah dipukul dengan teruk malah sehingga membawa maut. Dan tentera laut Iran juga mengalami tamparan hebat. Tetapi Iran masih mempunyai kapal-kapal yang boleh menimbulkan ketakutan di Selat Hormuz. Orang Iran sememangnya boleh menimbulkan ketakutan di Teluk Parsi dalam pelbagai cara, sama ada dengan terus mengawal Selat Hormuz. Kapal-kapal yang cuba melalui Selat Hormuz tanpa berkoordinasi dengan tentera laut pengawal revolusi atau bot laju mereka. Tetapi walaupun kesukaran Iran untuk melancarkan sejumlah besar peluru berpandu balistik ke arah Israel terjejas, keupayaannya untuk melancarkan peluru berpandu ke arah negara-negara Teluk masih wujud. Kira-kira 2,000 peluru berpandu telah ditembak ke arah negara-negara Teluk semasa operasi Roaring Lion, 900 daripadanya ke arah Emiria Arab Bersatu. Dan keupayaan ini adalah dan masih kekal signifikan. Titik di mana Iran boleh mengancam negara jiran Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai. Keupayaan ini wujud dan oleh itu mereka boleh menggunakan peluru berpandu untuk jarak dekat yang jauh lebih murah dan kurang rumit untuk dilancarkan berbanding peluru berpandu jarak jauh yang mahal dan kompleks. Berbanding peluru berpandu yang dilancarkan ke arah negara Israel, masih banyak peluru berpandu seperti itu yang terdapat dalam arsenal mereka. Ia boleh bertahan, hampir tidak wujud atau hanya wujud secara separa di kawasan Teluk ini. Mungkin mereka akan keluarkan unit Emiriah dari situ. Kita juga melihat bahawa apabila Iran menyerang, sebenarnya mereka menyerang semakin kerap. Jadi, walaupun keupayaan Iran untuk menyebabkan kerosakan telah terjejas, ia tidak hilang sepenuhnya. Dan jika perang benar-benar bersambung semula, orang Iran sudah tahu bahawa jika mereka mahu mengejutkan rantau ini, alat untuk melakukannya berada di tangan mereka.